Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dimulakan tuan-tuan dengan bacaan surah yang pertama iaitu surah Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. وإيمان بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمسينا على أهل الإسلام وعلى سنة الإخلاص وعلى ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فاتبعون ما أحسن. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة والجماعة من ذريتنا. اللهم ربنا تقبل منا الدعاء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وإلى السبيل سبيل الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب الراحمين والمغفور عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بارك لنا في رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ومن والاه على رسول الهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Seperti Tuan Fungsi Surau dan Tuan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan Penasihat, Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanjatkan syukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini tuan-tuan, kita berada pada malam yang ke-28 daripada bulan Syaban. InsyaAllah pada besok malam kita sama-sama akan menunggulah khabar untuk puasa kita ni tuan-tuan. Malam besok, malam lusa selasa malam. Hari ini malam yang ke-28. Hari ini 27, malam ni 28 ni. Hari Rabu ni. Hari Selasa. Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu nanti kita tunggulah. Sama ada anak bulan kelihatan ataupun tidak kelihatan. Kalau kelihatan kita puasa Rabu, kalau tak kelihatan kita puasa Khamis. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan untuk kita meningkatkan amal ibadat kita. Dan sudah tentu tuan-tuan, azam kita untuk kita menjadikan bulan Ramadan ini lebih baik lagi berbanding yang lepas. Yang lepas kita azam baik lagi tahun lepas. Dan yang tahun lepas-lepas nak jadi lebih baik. Macam tu tuan-tuan. Sudah tentu ada perkara-perkara yang kita usahakan untuk kita meningkatkan amal ibadat kita. Cuma satu saja kita nak kena ingat, kita tingkatkan ibadah bukan kerana Ramadan. Kita tingkatkan ibadah sebab Allah yang beri banyak kelebihan dalam bulan Ramadan. Senang cerita di sana, ibadah kita hanyalah semata-mata kerana Allah. Kita timbang juga tuan-tuan, ibadah ni sebab Ramadan. Ramadan datang, oh ibadah ni macam-macam. Ramadan tak ada, tinggal terus. Ini pun tak betul juga tuan-tuan. Kita ibadah bukan sebab Ramadan, tak. Sebab Allah letakkan kelebihan yang banyak di dalam bulan Ramadan. Itu tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT izinkan untuk kita berbuat yang seperti sedemikian itu. Oleh yang demikian tuan-tuan, antara perkara-perkara yang boleh kita fikirkan untuk kita tambah amal ibadah kita tuan-tuan, seperti mana yang kita bicarakan dalam kitab Hidayatul Hidayah ini, bagaimana kita nak memulakan hari kita dengan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita berada pada perbahasan pagi-pagi ini tuan-tuan. Kita nak baca zikir apa? Setelah selesai urusan kita, urusan fardu kita, mungkin selesai doa kita, pada waktu pagi ini apa yang kita nak buat? Maka kita dibicarakan di sini tuan-tuan, tasbih-tasbih pada waktu pagi. Kita dah bicarakan 3 yang lepas. Kesemuanya menyatakan ataupun kesemuanya menyatakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua kita dah jumpa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga kita jumpa la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ketiga-tiganya tuan-tuan dimulakan dengan kalimah la ilaha illallah. Maksudnya di sini nak ingatkan kita tauhid kita hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang keempat ini tuan-tuan dimulakan dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Dia agak kita sikitlah daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya pengakuan kita bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang keempat ni tuan-tuan, kita menceritakan bahawa kita puji Allah. Subhanallah pertama tuan-tuan. Kemudian walhamdulillah yang kedua. Yang ketiga wala ilaha illallah. Yang keempat wallahu akbar. Yang kelima wallahu wala haula wala quwwata illa billahil azim. Apa yang kita cerita di sini tuan-tuan? Baik. Maksudnya Maha suci Allah. Kedua, segala puji bagi Allah. Ketiga, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanyalah Allah. Keempat, dan Allah lah yang maha besar. Dan kelima, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Begitulah yang dinyatakan tuan-tuan. Apa yang perlu kita nyatakan zikir-zikir kita ini pada waktu pagi. Maksudnya apa di sini tuan-tuan? Nak ingatkan kepada kita. Pertama, bila mana kita bicarakan di sini, kalimah yang kita mulakan ialah kalimah subhanallah. Maka di sini tuan-tuan ingatkan kepada kita, zikir ini ada 5 kalimah agung kita membesarkan Allah. Yang sebelum ini kita cerita tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang di sini tuan-tuan yang keempat ini 5 kalimah yang agung. Kita dah pecahkan tadi. Ada 5 perkataan sebut. Inilah yang kita katakan sebagai baqiyatus shalihat. Baki-baki amalan yang kekal ataupun amalan-amalan kita yang baik untuk kita buat, menyatakan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Kalimah subhanallah ni tuan-tuan dia luar biasa. Waktu dalam hadis amalan mukmin semalam yang 7, yang pertama kita menjaga kebersihan. Ini selalu saya kongsikan dengan tuan-tuan. Yang kedua tujuh. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ardh. Pertama, jaga kebersihan. Dan dalam hadis lain apa kita sebut? An-nazafatu nisfu minal iman. Menjaga kebersihan itu separuh daripada iman. Dan ceritanya baik, separuh lagi apa? Tuan-tuan, menjaga kebersihan separuh daripada iman. Separuh lagi apa? Kita tanya anak kita tuan-tuan. Mesti dia pening. Kalau tanya kita pun pening juga. Apa lagi separuh tanya? Sebab itu amal kita lah tuan-tuan. Sebab itu nombor 1, menjaga kebersihan. Lepas tu bila bangun tidur, kita masuk bab taharah, menjaga kebersihan, masuk bilik air. Tak ada orang bangun tidur untuk sembahyang. Bangun-bangun, alamak, aku berapa ni sembahyang? Sembahyang subuh, tuan-tuan, rupanya tidur lepas asar. Itu yang kata tidur lepas asar mewarisi kegilaan. Gila tu bukan gila fizikal tuan-tuan ni. Anak murid saya tanya, Ustaz, dalam buku mitos kata dia. Mitos ni apa? Mitos umum. Jadi palsu. Benda yang direka, reka-rekaan. Macam cerita si tanggang. Si tanggang tak pasti dia mitos ke atau realiti, tak pasti ya. Kalau hang tua, ada yang kata mitos juga, hang tua kan. Tapi kita ada sejarah. Bila ada sejarah, dia bukanlah mitos. Dia ada tinggalan sejarah hang tua. Tapi kalau si tanggang, badang ni mitos Melayu pun. Apa lagi yang bagus? Badang makan muntah jin. Itu mitos itu. Bukti dia. Tapi penceritaan, so kita tak tahu lah tuan-tuan. So anak murid saya tanya, Ustaz dulu cakap tidur lepas asar mewasi kegilaan. Buku ni kata mitos Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Pening ni Saya kata gila tu bukan gila fizikal tak.
kita banyak benda kita tak boleh buat. Kita tak buat sebab tidur. Maka pergi lagi. Lepas tu kadang-kadang bila orang tidur asar, lepas asar dia bangun tu dia menggelabah. Alamak aku apa ni? Alamak dah pukul 7. Dia nampak gelap pukul 7. Kalau budak sekolah dah siap-siap dah nak pergi sekolah. Kau nak pergi sekolah. Mak dia pun biarkan. Kalau keluar-keluar bapak dia ketawa kan. Ni pukul 7 petang lah, bukan 7 pagi. Tidur lepas asar kata mama-mama tuan-tuan. Baik. Itu yang kita katakan di sini tuan-tuan. Lepas tu kita nak bicarakan di sini bila mana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kebersihan yang kita kena jaga. Sebab tu hadis amalan mukmin cemerlang yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua zikir. Setelah kita jaga kebersihan, zikir. Surah kita alhamdulillah bersih tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan bila mana tibanya bulan Sya'ban dan nak masuk Ramadan ni, kita majoriti buat gotong royong surau kan. Surau saya buat minggu lepas, cuma saya tak dapat nak sertai juga sebab kita di Muar kan minggu lepas. Surau saya buat hari Sabtu minggu lepas. So saya pun tak sertai juga. Jarang juga kita sertai gotong royong untuk sebab bukan tak nak ikut, sebab kita pun ada jadual lain. Kadang-kadang ada pergi sekolah, kadang-kadang kita ada majlis ilmu. Kadang saya sebut dengan musik minta maaf tak dapat join sebab ada program-program lain. Itu tuan-tuan. Yang kedua zikir. Hadis mukmin cemerlang, yang pertama jaga kebersihan, yang kedua zikir. Alhamdulillah Atuh syatrul iman walhamdulillah tamul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani bagaimana samawati wal ardh. Alhamdulillah ni tuan-tuan memberatkan timbangan. So lidah kita ni kita nak beratkan dengan apa? Dengan zikir. Zikir ni senang saja tapi nak sebut bukan yang susah gitu kan. Waktu saya pesan dengan anak-anak murid di sekolah tuan-tuan ni, saya kata dengan mereka, jadikan padang seperti surau, bukan surau seperti padang. Ada beza tak? Beza dia lah. Kalau padang macam padang, kan dia kutuk kawan, apa kau ni macam-macam perkataan dulu kan. Saya dulu main bola dengan pelajar-pelajar kan. Sekarang tak main, dah lama tertinggal. Itu saya lagi dengan budak mengantar desa lah, 5 km lebih juga. Dia orang cakap, apa lah awak? Dia kata dengan saya, Ustaz saya menang. Memanglah awak menang, awak 17 tahun, saya dah 40 tahun lebih lah. Tapi kalau dengan budak-budak muda yang belakang, saya kata, apa lah awak kalah dengan orang tua lagi lah. Orang tua lagi, takkan budak-budak tua lagi. Saya macam tu lah, bukan kita nak menang pun, kita nak suri lagi saja. Lepas tu tuan-tuan tengok dekat TikTok ke Facebook kan, bila pertandingan bola desa kan, dia mesti ada geng kat belakang, dia tak lari pun. Dia pada awal sampai dia jalan, tinggi. Kita menunggu bagian agak, bila orang nak sampai. Tegang betul kita kan, sebab dia berjalan tuan-tuan. Tu kita bicara macam tu lah tuan-tuan. Lepas tu saya berlari tu bukan kita nak menang, tapi kita nak mengajak dia berlari. Dan yang akan pada kawan-kawan kita, bila kita jaga mental desa ni, cepat sikit. Kita suruh budak tu lagi kan. Kita dah tu, budak tu dah habis nyawa dah berlari. Baik tuan-tuan bayangkan dah 3 km berlari. Cepat sikit, budak tu dah penat dah. Tu bila saya lagi, saya ajak, jom kita lari sekali. Saya ajakkan kawan kita ni. Kalau dengan pelajar kita cakap, nyawa kat depan kan. Kalau lagi nak putus nyawa kan, nyawa kat depan. Tuan-tuan, bukanlah nyawa dekat depan, tak nak suruh sampai cepat boleh rehat saja tuan-tuan. Itu yang kita bicarakan. Kalau kita bersukan, mulut kita macam-macam. Sama kalau kita masuk stadium kan. Lepas tu baru-baru ni di mana, di Terengganu kan, yang Tuanku Sultan Selangor titahkan mereka yang terlibat atas jabatan semuanya diharamkan masuk stadium. Itu penyokong gelap penyokong tu tak rasa saya lah macam gelap penyokong Selangor. Tapi Tuanku titahkan semua tak boleh masuk. Sebab apa? Tak jaga adab. Sebab tu kita sebagai manusia nombor satu, adab kita nak kena jaga. Bila mana kita bicara tentang adab tuan-tuan, lepas tu kita lihat di sini 1, 2, 3, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang keempat, subhanallah, maha suci Allah. Ingatkan pada kita, dalam hidup kita mesti ada Allah. Dalam kehidupan kita nombor 1 Allah. Apa-apa juga yang berlaku Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita marah, nombor 1 Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah, aku berlindung dengan Allah. Marah-marah saja astagfirullah. Tuan-tuan, kita pernah kongsikan cerita Musliman berjamaah. Bila Kuswati datang berjoget-joget dengan bini dia, saya pun tak tahu siapa nama bini dia tu kan. Si Sudin dengan Aziz pun tutup telinga kan. Ramli balik. Apa tutup kau tak dengar ke jiran sebelah mau tak dengar apa pun. Tak dengar apa kan? Kau daripada mana? Kau tak hafal skrip ke besok nak pergi syuting? Aku baru balik syuting. Syuting buah pokok dengan Cik Salma kata tuan-tuan kan. Dia marahkan Ramli kan. Dia nak tunggu je tuan-tuan. Dia bawa ambil skrip. Si Kosori nanti apa joget-joget Allah lagi singan. Aku minta kapal sumbati.
Lepas tu dengar ni bola tolong. Rupanya pinggan mangkuk terbang. Ini orang Melayu kata kalau bergaduh pinggan mangkuk terbang kan. Semua ada rumah nak baling-baling. Siapa yang baling bukan Kusuri nak tak baling. Bini nombor satu dia kan. Apa dia kata dengan bini dia tu? Ini pun bukan orang lain. Ini pun mandu kau juga. Bini abang nombor 2. Dalam Islam boleh kahwin 4. Ini baru 2. Lagi 2 bakal menyusul lah. Dalam marah-marah pun masih lagi nak sebut benda tu. Dah lah marah kahwin tak gitu. Lepas tu orang lelaki dia kata betul, kita ni nak minta izin susah. Minta maaf senang sikit. Minta maaf aja banyak cantik tuan-tuan ni. Lepas tu dalam Islam kita baca surah An-Nisa ayat 3. Memang boleh kahwin ramai. Laki-laki boleh kahwin 4. Waktu kita kes tahun 90-an. Kalau tuan-tuan ingat kes Abu Talib dia boleh 90 kan. Kahwin 10. Dan dia pakai Quran tuan-tuan. Allah Ta'ala kata Fa'atu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 10 kata dia. Jangan yang korang kata bukan kahwin tu campur-campur je 10 tak. Kahwin 1 atau 2 atau 3 atau 4. Fa khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tak mampu berlaku adil, 1 cukuplah. Tapi Abu Talib dia baca 1 campur 2 campur 3 campur 4 untuk 10. Itu yang kahwin 10 tuan-tuan. Ini masalah juga ni. Tafsir ayat Quran guna akal sendiri. Bahaya tuan-tuan. Ayat Quran sungguh memang dibenarkan kahwin 4. Tapi tak mampu berlaku adil 1. Sebab adil memang susah. Adil tak boleh ditimbang dengan neraca. Tak boleh. Kita ambil timbang kilo. Adil sayang mana boleh timbang. Macam anak-anak kita sayang pada anak. Mesti ada dengan anak kita. Kita sayang semua. Tapi ada kadang-kadang kita lebih sikit dekat sini, lebih sikit dekat sini. Sebab dia tidak boleh adil. Tapi sebaik mungkin kita akan jaga anak kita. Sayang anak kita tetap akan sambung tuan-tuan. Lepas tu kita nak bicarakan di situ. Nombor 1 tuan-tuan, bagaimana kita nak meletakkan Allah. Betul dalam cerita si Mak Menjang Lapuk tu bila dia bergaduh, dia kata apa? Banyak-banyak astaghfar. Dia suruh bini dia istighfar. Yang dia tak nak. Yang buat salah awak. Awak kahwin 2 tanpa bagi tahu. Bini marah. Bila bini dia marah, banyak-banyak astaghfar. Astaghfar itu istighfar orang dulu kan. Banyak-banyak astaghfar. Astaghfar itu istighfar. Kenapa suruh ingat Allah? Dalam keadaan marah, ingat Allah. Kita tuan-tuan, dalam keadaan marah, disuruh ingat Allah. Dalam keadaan tenang ni pun, suruh ingat Allah. Bukan ingat orang lain tuan-tuan. Lepas tu kita lagi depan kita. Lepas tu saya pesan dengan anak murid saya di sekolah, jadikan surau, jadikan padang seperti surau, supaya kita jadi baik. Di padang tu lidah kita jaga, percakapan kita jaga, tak berasa sakit hati. Contoh kalau main bola ni, tu bukan main yang bola jaring. Saya kadang-kadang saya tengok je lah bola jaring ni, sebab saya tak berapa minat sangat. Tapi sebab anak murid kita main, kita datang ni dia orang rasa ustaz datang, dia seronok. Kita beri sokongan, moral daripada dia kan. Jadi saya tak berapa minat, sebab disentuh sikit je dah perit. Sentuh sikit je dah perit. Bila nak skor ni? Sentuh je perit, sentuh je perit. Salah kaki lah, macam-macam ada peraturan yang saya tak berapa mahir lah. Jadi orang perempuan dia memang permainan dia lah tuan-tuan. Kita orang lelaki kita lebih suka bola sepak lah. Tentu kita tak boleh. Kadang-kadang juga kau pangkah kaki aku. Pangkah ni istilah kita main bola ni kita apa? Dan lagi sini sabar je lah tuan-tuan ni. Tapi setelah main bola ni kita sliding. Nak jatuhkan tu, kita nak jatuhkan kita akan pangkah, pengkis kaki. Kami geng main bola ni kita pangkah. Kau pangkah ke aku? Gegap ni. Kau ingat kau seorang jadi kaki, aku ada kaki, kita pun balas balik. Tuan-tuan, dalam sukan boleh tak macam tu? Tak boleh. Lepas tu kita bicara bagaimana kita nak letakkan diri kita sebagai hamba Allah. Tuan-tuan, so kita tak rasa sakit hati. Nak melawan tu, nak balas dendam. Dalam Islam tidak betul, tuan-tuan. Lepas tu kita bicarakan di situ, jadikan padang seperti surau. Dan jangan jadikan surau seperti padang. Anak-anak kita kalau jumpa tanah, kaki dia kau melikat kan. Kalau cukup tanah ada lagi, kawasan luas. Kita nanti malam tarawih, malam pertama mesti ramai anak-anak kecil bermain-main kan di belakang. Kita sembahyang ke depan, di belakang lagi. Sebab dia menjadikan surau seperti padang. Berarti kita pesan, saya pesan sebab saya suka mendengar. Jangan jadikan surau seperti padang, bermain-main. Tuan-tuan, waktu saya pernah marah dengan meninggi suara pada anak murid saya. Sebab sembahyang dia main-main. Marah. Kerana solat ni ibadah. Betul Tuan Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis qudsi menyebut, Allah Taala katakan baru dalam satu hadis qudsi, "Khalaqtukum lil ibadah fala tan'am." Aku cipta kau ini untuk ibadah, jangan kau main-main. Sebab Allah murka pada orang yang main-main dalam ibadah. Waktu tuan-tuan surah Wailul likulli humazatin lumazah. Dalam Al-Quran Allah kata pada kita, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Neraka
Fawailul lil musallin. Neraka lah untuk golongan orang yang sembahyang allazina hum an salatin sahun. Yang dalam solatnya dia lalai. Ini tuan-tuan, lepas tu kita nak jaga betul ibadat. Lepas tu tuan-tuan, hadis zikir ini bicarakan kepada kita tentang kebesaran Allah SWT. So nombor satu tuan-tuan, kita nak bicarakan di sini bagaimana kita nak serahkan diri kita kepada Allah SWT. Di sini juga tuan-tuan membicarakan kepada kita Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Di sini nak menyatakan tauhid kita kepada Allah. Setelah memuji Allah, tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah, itu tauhid kita kepada Allah. Dan kemudian juga tuan-tuan, tasbih kita kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, tasbih kita kepada Allah SWT. Allahu Akbar, pengakuan kita tuan-tuan. Dan terakhir, La hawla wa la quwata illa billahil azim. Ini sebagai tawakal kita kepada Allah SWT. Dalam hidup kita, kepada siapa kita nak berserah? Pada Allah tuan-tuan. Hari ini sudah bermula cuti sekolah, tapi orang bekerja tak cuti lagi sebab besok masih bekerja. Mungkin ada orang ambil cuti lah. Oh, masih tanya saya, besok kerja tak? Saya kerja, saya cakap hari Jumaat kerja tak? Jumaat pun saya kerja. Habis pilih cutinya 3 hari lah. Tahun baru Cina pertama, tahun baru Cina kedua, dengan awal Ramadan. Yang 3-3 ni cuti ya. Lepas tu orang kampung saya Segaman, WhatsAppkan saya, Ustaz balik tak minggu ni? Awal Ramadan. Saya kata saya tak balik sebab mak duduk dengan saya. Saya tak balik lah. Kenapa saya tak balik? Dia tak tanya kenapa saya tak balik. Tapi saya kenapa tak balik? Sebab saya dah janji dengan surau saya jadi imam lah. Sebab imam saya dia bergerak ke Kuala Terengganu, balik ke Terengganu. Ada jadual yang dikirakan. Saya cakap dengan kursi saya, insyaAllah lah minggu pertama tu saya ada lah sebab mak duduk dengan saya. Saya tak balik lah. Sebab biasanya memang saya akan balik kampung. Hari pertama Ramadan saya tak pernah ada di mana saya berada lah. Saya akan balik kampung. Soalnya saya duduk Solo. Malam pertama tu masih balik. Kalau hari sekolah, besoknya kan cuti kan, petang tu kita akan bergegas balik. Kita akan solat tarawih di kampung lah. Tapi sebab mak duduk dengan kita, tak apalah saya tak balik. Saya cakap beraya nanti saya balik. Tuan-tuan itu kita bicarakan. Lepas tu kita nak serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuti sekolah ni tuan-tuan, ramai orang yang dah bermula cuti. Tetapi kita ada yang belum cuti. Yang cuti ni tuan-tuan, kadang-kadang dia menyusun perjalanan, terutama balik Kedah. Jadi kalau balik Kelantan tuan-tuan, raya Cina, raya puasa balik Kelantan, dia bukan jam 4 jam, jam 6 jam, ada jam sampai 20 jam lebih. 24 jam kan, ada 27 jam. Ini memang atas 15 jam ada punya jam. Itu kata Ustaz Samsul Lebat, ini bukan jam, ini penetap dalam kita tuan-tuan. Kita sebagai dekat dia. Ya. Itu saya masa saya mengajar di sini, saya mengajar di Luitan Arabiah ni. Kerana di sekolah tu dia orang Solo, kahwin dengan orang Solo. Tapi suami orang Solo kahwin dengan orang Solo, bukan macam tu lah, tapi kita tangkap lah. Bila anak dia dah besar, anak dia tanya, mak kenapa kita tak balik kampung? Jadi kita tak balik kampung, kita memang dulu sini. Dia tanya mana, kenapa mak kahwin dengan orang kampung sini? Kau ni dia macam-macam lah soalan kau. Sebab dia tak rasa balik kampung mana. Sebab dia duduk kampung, kenapa mak kahwin dengan orang kampung sini? Kau ni macam-macam pula kau tanya. Itu contoh lah tuan-tuan. Ini cerita sebenar. Tapi gurau anak beranak, bukan dia marahkan anak, dia tak gurau anak beranak tuan-tuan. Lepas tu kita nak bicarakan, kalau kita perjalanan pulang ke kampung, bagaimana kita kawal, terima saja. Kalau kita jam, takdirnya jam lah. Dan sekarang moden sikit lah, kita boleh buka peta kan. Peta akan kongsikan jalan yang cepat sikit. Walaupun dia memang lambat banyak. Tuan-tuan ni, dia memang cepat sikit tapi lambatnya memang banyak. Saya pernah bulan tahun 2018 itu saya tak perasan 3 bulan 12 tu cuti, ada cuti yang di Tuan Agong, saya tak perasan. Lepas tu saya cek, saya masa tu saya daripada Kedah, bawa anak-anak saya pergi Kedah, nak balik. Dan saya nak balik malam tu saya nak singgah di Kuala Lumpur. Kita ada sewa kawasan hotel di tengah-tengah Kuala Lumpur tu, dia ada homestay kan. Sebab nak bawa anak saya main-main kat situ lah pada hari keesokan hari ni. Apa sahaja jam sangat ni. Lepas tu saya cek, rupanya hari tu hari cuti bersambung. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, sambung. Cuti sekolah juga, cuti bersambung. Masa jam sangat ni. Betul, sampai Perak tu betul cadangkan keluar. Sebab kawasan Tapah tu memang tak bergerak langsung. Masa sebelum Tapah tu kita keluar pun sama juga, jam juga. Sepatutnya saya sampai di Kuala Lumpur tu dari pukul 11 malam. Kalau rate biasa tu kan, 11 malam tu saya dah boleh sampai lah. Tapi kerana kesesakan jalan raya, saya sampai di
lokasi tu sekarang masa tu rumah saya tempatkan di kawasan Berjaya Time Square, kayak gitulah. Saya sampai tu pukul 3 pagi. 3 pagi tu sampai 3 pagi, mata kita tu dah bengkak-bengkak dah, tak tahan dah sampai bilik je. Anak-anak nak buat apa buat lah, lantak awak lah, saya dah penat, saya nak tidur. Subuh kita bangun pukul 6 masa tu kan. Saya bangun pagi, tisu pun terabur dalam bilik ni. Kau orang buat apa ni? Sebab dia orang dalam kereta, dia orang tidur. Saya daripada Kedah pukul 7 malam masa saya. So dalam kereta dia tidur. Tuan-tuan bayangkan dalam kereta dia tidur kan. So dia punya bateri sudah cas lebih. Masa tu anak saya yang paling tua pun baru masa tu 2018, dalam dia darjah 5 darjah 6 itulah. Adik-adik dia memang kecil-kecil lagi lah, 5-6 tahun macam itulah. Jadi dia bawa tu, dia punya bateri just penuh. Bila kita sampai lokasi, dia punya bateri sudah penuh, kita punya bateri sudah habis. Jadi kita sudah tidur. Dia orang main, kau nak main-main lah, lantak kau lah nak main apa. Wali dah tak tahan dan nak tidur-tidur. Saya bangun pukul 6 pagi, kau buat apa ni? Kau tergabur tisu lah, lantak kau lah. Tapi kita kemat lah tuan-tuan. Dia taklah foto, cuma bersepak kan. Ada orang suruh nak main apa, kita pun tak tahu lah tuan-tuan. Itu kita nak bicarakan, bagaimana kita menyerahkan pada Allah tentang takdir yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Sebab tu zikir ini tuan-tuan bicarakan kepada kita bagaimana kita dalam kalimah zikir itu ada lafaz tauhid, ada lafaz tasbih, dan ada tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita perincikan satu persatu tuan-tuan, di sini ada 5 perkataan ni: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ada 5 perkataan. Dalam 5 perkataan ini tuan-tuan, bila mana kita perincikan, yang pertama subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan segala kekurangan Allah. Sebab sifat Allah yang mustahil itu memang tak ada bagi Allah. Itu yang dulu almarhum Ustaz Al-Fadhil Ustaz Iman Kamal sebut. Bila mana kita bicarakan tentang sifat Allah Ta'ala kan, Allah itu wujud. Wujud itu maksudnya ada, lawannya tiada. Mustahil bagi Allah tiada. Mustahillah tiada baginya, maka wajiblah baginya ada. Kadang-kadang orang kita pening-pening juga kan. Cuma kita kata pertama, Allah wajib ada, dan Allah SWT tidak ada kekurangan. Antara kekurangan yang kita tak perasan tuan-tuan, orang menyatakan Allah bertempat. Sebab peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah SWT di langit. Maka mereka katakan Allah memerlukan tempat langit. Ini bahaya tuan-tuan, sebab mereka menyandarkan Allah perlu kepada tempat. Dia pernah kuliahkan masjid. Kita membawa sini juga. Tangan kuliahkan masjid tu bom. Baik. Bisa macam cerita piramid. Tak dengar kajian sebelah menyebelah di Mekah. Aku tak dengar apa-apa. Ialah dia tengah berhenti kan. Nanti dia bakar balik. Begini kita tuan-tuan. Baik. Lepas tu kita bicarakan bagaimana kita menafikan kekurangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlukan pada tempat, kerana Allah tak sama dengan makhluk dan tak boleh disamakan dengan makhluk. Ini tuan-tuan ni. Itu ini kita nak perhatikan. Sebab tu Allah bukan Allah Ta'ala duduk di langit, tak. Allah jemput Nabi Muhammad ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, nak menghiburkan hati bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu kita bicarakan begitulah tuan-tuan. Baik, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Syekh Qurtubi menyebutkan bahawa kalimah subhanallah ini ialah nak mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan sifat yang tak ada bagi Allah. Ini kita nak memuji Allah. Subhanallah, memang kita puji, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang mengingatkan kepada kita, nak sucikan hati kita daripada kalimah-kalimah yang menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bukan kita sebagai hamba Allah ialah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kedudukan kita sebagai hamba Allah ialah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa cara? Lepas tu kita katakan di sini perkara yang keempat ini, jika kita mulakan dengan subhanallah, memuji dalam 5 perkara itu tuan-tuan. Kemudian kita nyatakan di sini tuan-tuan, kata Imam Ibn Kathir membicarakan bahawa pujian kepada Allah SWT ini ialah sifat kesempurnaan yang disertai cinta dan pengagungan. Kita cinta kepada Allah, maka kita sebut nama Allah. Manusia yang cintakan kepada manusia,
dalam hatinya sentiasa ada manusia. Betul? Macam kita cinta dan sayang pada isteri, pada anak, maka kita sentiasa akan fikir keadaan dan keberadaan anak-anak dan isteri. Tuan-tuan, so kita lihat, kita sayang makhluk dengan makhluk. Tetapi bila kita sayang dan cinta pada Allah SWT, so kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah SWT tanpa kita melihat perkara-perkara yang lain. Dan kita faham tak? Segala-gala yang berlaku ini tuan-tuan atas takdir Allah SWT. Allah lah yang maha berkuasa. Kita melihat kehebatan dan keagungan Allah SWT. Kita bangun pagi tuan-tuan, kita menyatakan kesyukuran kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita. Dan ada perbahasan lagi Sufi katakan pada kita, kenapa engkau dihidupkan? Supaya engkau boleh bertaubat. Betul? Bukan kata suruh mati pula tuan-tuan ni. Untuk kita sentiasa kita muhasabah diri. Bila kita hidup, untuk kita taubat, bukan menambah dosa. Ramai masyarakat di luar yang hidupnya sentiasa menambah dosa dan sentiasa disibukkan dengan urusan keduniaan. Lepas tu kita, bila hati kita disibukkan dengan dunia, ini memudaratkan kita. Lepas tu dalam hati kita kena sibukkan dengan ingat pada Allah. Siapakah orang yang disibukkan dengan keduniaan? Meeting contohnya tuan-tuan. Saya disibuk, saya ada urusan ni, saya ada meeting ni, sekian, saya tak sempat. Dan lebih malam lagi nak sembahyang pun tak sempat. Ini tuan-tuan ni, berlaku tak? Berlaku tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita mengejar masa sampai tak sempat sembahyang. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab tu kata Allah SWT. Nabi Musa atau bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa sini tuan-tuan. Sebab umatnya diperintahkan sembahyang 2 waktu, disuruh sembahyang 2 waktu. Lepas tu Nabi Musa cakap dengan Nabi Muhammad dalam surah Al-Raj, minta juga banyak sangat 50, cuba minta juga. Umat aku buat 2, perintah 2 pun tak ada buat. Engkau dapat 50, minta juga. Sampai 5 tu tuan-tuan, minta juga. Umat aku dapat 2 pun tak boleh. Engkau dapat 5 banyak ni, minta juga. Nabi kata dah malu dah. Sedangkan Nabi Musa langit ke-6, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Bila turun, jumpa Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim tak payah tanya. Sebab Nabi Ibrahim bila Allah suruh memang dia tak tanya, dia buat saja. Nabi Ibrahim tinggalkan isterinya Siti Hajar di tengah-tengah padang yang tandus kan? Di tengah-tengah padang patah. Tuan-tuan bayangkan dalam usia 80 tahun, masa tu Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun, tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang baru lahir di tengah padang pasir di Mekah. Bukan macam Mekah sekarang. Mekah sekarang dah macam-macam tak? Mekah macam tu macam kita kata lembah yang tak ada apa-apa. Apa? Gelap kan? Tak ada apa-apa. Jadi ditanya, kenapa nak tinggalkan kami kat sini? Juga macam tu lah tuan-tuan yang kenapa tinggalkan kami duduk kat sini? Tak sayangkan kami ke? Nabi bertanya. Sampailah dia katakan, adakah Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Nabi kata, ya. Allah yang perintahkan, maka kami akan selamat di sini. Ini tuan-tuan. Jadi memang apa yang Allah telah perintahkan dia buat. Apakah antara perkara yang kita rasa susah tuan-tuan ni zaman kita ni? Kalau disuruh buat pun memang, tapi kalau disuruh jangan buat tuan-tuan ni. Menyembelih anak sendiri kan. Dia buat pasal lagi. Dan baru ni kita satu kes tu. Saya mula-mula ni kita ada bila kes yang di Sabah kan, yang kena potong-potong kan. Saya tak tahu yang dia tu orang Islam, tak tahu. Saya jumpa dengan pegawai polis, penyiasat di sekolah saya, kita ada program. Kes yang tu macam mana tuan? Oh dah jumpa ustaz perempuan. Oh perempuan ke? Saya pun tak tahu lelaki ke perempuan ke. Tak tahu, dia kata perempuan. Lepas tu balik, kita baca rupanya Islam kan? Dan anak dia buat kenyataan. Itu satu kes yang kita rasa. Lepas tu saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, kita rasa macam mengerikan. Manusia dia takkan bunuh orang dan potong orang. Manusia normal ni tak tuan-tuan. Tetapi yang ini dia bukan bunuh, dia potong lagi. Potong berapa? Potong 7, 8. Kaki kanan lain, kaki kiri lain, tangan kanan lain, tangan kiri lain, kepala lain kan. 7, 8 gitu kan. Manusia dia takkan bunuh orang dan takkan potong orang. Kecuali orang pergi perang lah. Perang ni memang lah tuan-tuan. Tapi manusia normal biasa tak. Tuan-tuan ni macam kita biasa potong apa? Ayam je lah. Ayam, lembu, kambing itu saja tuan-tuan. Tapi orang ni tak, normal tak tuan-tuan. Cuma kita tak pastilah situasi di sana bagaimana tu. Dan kita lihat, bila kita lihat pun urusannya tu betul-betul hanyalah kerana kewangan. Tak puas.
Bila meminang, putus tunang, kahwin dengan orang lain, tak puas hati, apa-apa berlaku, bunuh. Dan bila polis masuk dalam rumah, ada kesan darah yang banyak. Dan polis masih lagi mencari parang ni, parang pemotong dan juga sisa anggota tubuh badan yang masih belum ditutup. Itu perkara yang mengerikan, tuan-tuan. Dan bila yang buat itu Islam, zaman kita ni, bila kita jauh dengan Allah, bila kita jauh daripada Allah dan lupa Allah, maka manusia akan buat apa yang dia suka buat. Sebab kita sebagai makhluk, kita bukan buat apa yang kita suka. Yang boleh silakan, yang tak boleh jangan. Macam saya kat sekolah, kita ada kuasa. Boleh tak saya lempang semua pelajar saya? Masa-masa tu pang hari tu tak buat dia pang semua. Dia tak boleh sebab saya tak buat. Kerana ada hukum yang tertakluk kepada saya. Kita sebagai teman-teman, kita berikan dalam bentuk azan. Tuan-tuan, kita ambil masa sedikit lagi untuk selesaikan di sini, tuan-tuan. Baik, saya bicarakan tadi, tuan-tuan, dalam kehidupan kita, tak semua benda yang kita nak buat boleh buat, kerana kita tertakluk dengan hukum, tuan-tuan. Dan lebih penting lagi, hukum yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita ikut dan buat.
Lepas tu kita dalam hidup kita bukan buat apa yang kita suka, tetapi yang Allah benarkan. Sekiranya Allah tak larang, buatlah. Tapi kalau Allah tak benarkan, jangan buat masalah, tuan-tuan. Lepas tu baru-baru ni dalam perbahasan di parlimen ada ahli parlimen yang sebut tentang berkaitan bagaimana dia punya perasaan. Saya pun ada rasa nak makan daging khinzir, daging babi dia kata kan. Saya ada rasa macam nak makan juga, tapi tak boleh sebab agama saya larang. Itu pandangan dia, pada kita macam okey lah, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya perasaan untuk nak makan tu pun tak boleh ada. Macam kita, macam contoh orang cakap, saya pun rasa, orang yang sebelah contoh, tuan-tuan, saya pun nak sebut pun tak berani. Sebut tak berani. Contoh berzina, contoh kan, ada perasaan nak berzina, saya rasa nak boleh, tapi agama tak benarkan. Dalam hati kita, keinginan itu pun tak boleh ada. Contoh ni, dia rasa nak tu pun tak boleh, sebab itu ialah dosa. Kita tak boleh merasakan nak buat dosa, walaupun kita tahu tak boleh buat sebab Allah Ta'ala larang. Tapi nak merasakan pun tak boleh. Itu yang nak kena pilih hati. Sebab mula-mula memang ada rasa, tapi agama larang. Tetapi oleh kerana terhasut dengan hasutan syaitan, buat juga, tak apalah, nanti boleh taubat. Ni yang bahaya ni, tuan-tuan. Sebab tu kita perasaan untuk buat dosa tu pun tak boleh ada. Sebab tu kita nak bersihkan hati kita. Sebab dalam hidup kita, apa yang kita nak buat hanyalah semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, tuan-tuan, yang pertama ini kita bicarakan subhanallah, ini kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran kepada Allah Taala, dan nak menyatakan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, alhamdulillah ini, tuan-tuan. Alhamdulillah ini kita nak nyatakan di sini pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak mendidik hati kita untuk menerima segala nikmat Allah. Sebab kita sebut alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah. Tuan-tuan, kita nak keluarkan bismillahirrahmanirrahim, sampai rumah alhamdulillah. Setiap sesuatu perbuatan dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Ini yang hebat lagu kan. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Apa lagi? Tak apa juga, tuan-tuan. Biasa apa lagi? Begitulah sehari dalam hidup kita. Mudah-mudahan diberkati Allah, tuan-tuan. Mulakan sesuatu bismillah. Tangan kanan, buka pintu tangan kanan. Masuk kereta je lah susah sikit. Sebab kita driver kan. Driver kalau masuk tangan kanan susah pula, kaki kiri nak masuk kan. Kalau yang sebelah kiri okey nak masuk kan. Sebelah isteri kan, dia akan masuk kaki kanan dulu. Kita tempat driver kan. Nak masuk kaki kanan, terpusing-pusing pula, tuan-tuan nak masuk kaki. Yang itu je lah, tuan-tuan, ni masuk kaki. Kalau tuan-tuan nak masuk kereta, tuan-tuan boleh masuk daripada kiri. Nak masuk kaki kanan kan, kita masuk ikut side penumpang, masuk kanan, lepas tu gerak ke sebelah lagi kan. Kalau nak macam tu pun suka hati tuan-tuan lah. Tapi macam susah sangat pula, tuan-tuan. Macam pelik pula orang masuk kereta. Ustaz kata masuk dengan kaki kanan, masuk kereta pun kena kaki kanan juga. Apa payah pula, tuan-tuan. Masuk kereta tak payah lah, sebab susah kan. Kalau dia motor boleh tak kanan dulu? Motor boleh, motor boleh. Kereta susah sikit lah, tuan-tuan. Kami dulu masa kami kat Mesir, turun naik bas, turun bas ni. Sebenarnya kongsi dengan tuan-tuan, kami naik bas di Mesir, bas tak pernah berhenti. Laki-laki, kalau perempuan dia berhenti, kalau lelaki dia tak berhenti. Kita tahan sampai di slow. Nanti kita kejar lagi anak, lompat. Semua kena lompat naik. Memang tak berhenti. Turun bas pun sama juga. Bas, dan bas dia tak ada istilah kosong. Bukan tak ada istilah penuh. Bas dia tak ada istilah penuh. Asal orang tahan dia berhenti. Kita kat sini kata kalau dah macam tim sardin kan, kita tak berhenti lah. Tapi tim sardin pun ada kosong-kosong lagi, tuan-tuan. Kalau kita keluarkan sardin kan, kata sardin, tim sardin tu dalam tu ada empat betul kan. Kan ada air-air dia kan, ada kosong lagi. Kami naik bas, memang asal ada orang tahan dia berhenti. Saya pernah naik bas, saya tidur tengah-tengah, kepala saya gini. Sebab orang ramai, kepala dah sengit je. Dan pernah juga kita naik bas, tak boleh masuk, kat luar je. Tangan je kat dalam, badan kat luar. Sebab dia asal ada orang tahan dia berhenti. Dan bila kita nak turun, dia tak berhenti. Dia berhenti tu kalau lelaki-lelaki dia berhenti. Kalau lelaki tak berhenti, kita lagi anak, lompat. Bila nak turun, kita ketuk dalam belakang, cakap dengan kita konduktor ni. Konduktor ni kita panggil dia komisari ni. Dia pun tak berjalan, dia duduk je belakang. Dia duduk macam ni, ingat ada orang diri, yang di kursi depan. Orang depan tu nak bayar tiket kan. Dia bagi duit dia. Bagi duit, kata ada baki. Jadi kita letak tiket dengan baki, jalan balik ke depan. Kalau kami naik belakang, tunggu bayar kat dia. Dia memang dia punya apa, konduktor dia bukan macam kita kan jalan ambil tiket kan. Dia tak, dia duduk je belakang. Duduk. Kata nak turun, Nana Zilina, aku nak turun kat sini.
Kalau tinggal tu tong di depan slow. Kita standby turun. Turun pun ada sikit. Kawan saya tak berapa pandai, baru datang jatuh. Ni memang pengalaman pelajar-pelajar Mesir yang jatuh tu boleh pas ni biasa lah pengalaman ni. Tapi saya alhamdulillah saya tak ada pengalaman tu Macam mana nak turun ni tak berhenti pun. Turun kaki kanan dulu, lepas tu lagi kanan. Oh macam tu cerita dia. So, kalau kita rasa aku tak boleh, aku terjun ni biasa je, aku boleh biasa buat. Aku terjun je aku tak kisah. Terjun tu berbaham jatuh situ tuan-tuan ni macam busuk lah. Baik. Betul kan kita katakan bahawa bagaimana kita nak menyatakan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang kita dapat. Nikmat sangat banyak. Nikmat sangat banyak. Walaupun kita rasa macam tersepit. Saya macam ada masalah sangat sebab kita tak ngadu dengan Allah. Lepas tu kita rasa ada masalah. Lepas tu tuan-tuan kita, kenapa kita rasa tak puas hati? Sebab kita tak faham hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam setiap takdir Allah pada kita, insya-Allah kita akan bertenang tuan-tuan. InsyaAllah ada kita dengar. Ada masalah banyak, ngadulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Insan Allah Taala katakan pada kita wa minal laili faj'al lahu wa sabbihu lailan tawila. Pada waktu malam sujudlah kepada Allah dan pujilah Allah dengan sebanyak-banyak dalam malam yang panjang itu. Wa sabbihu lailan tawila. Dan pujilah Allah dalam malam yang panjang itu. Kalau ada masalah, mengadulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya yakin dan percaya tuan-tuan. Kita dah pun buat. Dan inilah ketentangan yang ada pada kita tuan-tuan. Yang ketiga, La ilaha illallah ini sebagai satu pengakuan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asas ibadah kita. Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi bila dalam perkataan ini menafikan segala sembahan selain Allah. Dan penetapan isbat kita hanyalah semata-mata kerana Allah. Ini saya pernah kongsikan dengan tuan-tuan dalam cerita Labu Labi, nasib Labu Labi yang bila ada Tomkan jadi bom kan. Percaya tak budak Nora ni memang susah sikit. Dia kata kan, tak ada bom yang boleh buat, saya je boleh buat. Dia kata kan, percaya tak dengan saya? Kalau percaya, saya mulakan. Silakan kamu. Habis tuan-tuan. Syirik. Sebab percaya ada makhluk yang boleh buat sesuatu melainkan Allah Subhanahu. Kita sebagai seorang Islam tidak tuan-tuan. Segala-gala yang berlaku ialah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wallahu akbar. Allah Maha Besar. Bila kita katakan Allah Maha Besar ini tuan-tuan, kita nak menyatakan bahawa Allah ini Maha Berkuasa. Dalam hati kita ini tuan-tuan, Allah Maha Berkuasa. Ini zikir yang kita surau selalu bacakan. Di surau ini kita lihat banyak zikir-zikir nak ingatkan Allah. Tuan-tuan, sebab tu zikir ini kita bukan sebut semata-mata di lidah, dalam hati juga, supaya tak ada masalah berlaku dalam suara kita, tuan-tuan. Dan sekiranya ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala uji kepada kita, tuan-tuan, kita terima dengan sabar, tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab Al-Hikam menyebut, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita nak selamatkan hidup kita daripada balak. Dan balak yang sebenar bukanlah bencana, tetapi manusia yang dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah balak sebenar. Dan kadang-kadang satu perkara itu berlaku, sekiranya ia sebagai hikmah kita ingat kepada Allah, itu berbentuk nikmat. Contoh tuan-tuan, kita kemalangan. Saya biasa kalau contoh tu kemalangan yang senang tuan-tuan ni. Yang lain nanti juga tuan-tuan ni rumah terbakar apa itu, tapi contoh saja. Contoh kemalangan. Bila kita kemalangan tuan-tuan, nombor satu kita faham, dalam hidup ini ada takdir Allah. Bila kemalangan saja, Allahu Akbar, Astagfirullahalazim, ya Allah Akbar, kita aku kena langgar. Contohlah kalau kemalangan yang kecil lah, kan. Kadang-kadang kemalangan itu besar. Kalau kena langgar, waliyahzubillah tuan-tuan, waliyahzubillah. Itu saya contohkan tadi. Kita kena langgar sikit ni. Mungkin ada bila dah bersentuh ni. Dulu kita ada monorail dengan monorail yang melanggar. Apa yang LRT ke LRT yang melanggar tu? LRT yang pengurusi kata biasalah itu apa, kissing each other dia kata itu kissing each other biasalah kata dia tuan-tuan. Lepas tak berbantu kena tukar warna ini. Sebab bencana tu menjadi satu benda yang kelakar. Dia kata biasalah kissing each other ni, biasalah bercium satu sama lain kenderaan ni, bukanlah biasa berlaku. Tapi oleh kerana menyentuh hati banyak pihak, masih itu tuan-tuan. Waktu kita nak lihat kalau kemalangan berlaku, kadang-kadang kita akan katakan bila kita turun kita akan marah. Awak tak nampak ke kita saya sebesar-besar ni? Awak buat apa? Tuan-tuan, awak tak nampak kita? Saya ni bukan bawa
Allah. Semua tahu sebab kita orang tak nampak ke? Oh, marah. Marah itu sebenarnya perasaan hati. Tuan-tuan, kadang-kadang takut tuan-tuan. Kita lupa Allah takdirkan kita kemalangan lagi. Lepas tu tuan-tuan, kalau berlaku seperti itu marah. Sebab kita menyalahkan takdir yang berlaku. Sedangkan dia benda yang kita tak suka, musibah. Tapi kalau berlaku seperti itu tuan-tuan, astagfirullahaladzim, ini mungkin ujian Allah pada aku untuk aku faham dan sedar aku banyak dosa. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Walaupun kemalangan, tapi dia bukan barang. Itulah kita kata nikmat. Sebab dengan kemalangan yang berlaku itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita Al-Hikam sebut, balak ni bukan satu perkara yang kita nampak macam musibah. Balak ni satu perkara yang menyebabkan kita dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tuan-tuan, kita berhadapi tentang perkara tersebut. Lepas tu kita bicarakan di sini, bila mana kita bicarakan tentang kalimah Allah Akbar, ini bermaksud Allah Maha Besar. Setiap sesuatu perkara yang berlaku, itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bagaimana kita terima dan terima. Dan kita faham betul tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasa dan sebagainya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala Maha hebat dan Maha agung. Ini nak menguatkan hati. Lepas tu dalam zikir yang kita sebut, bukan sekadar lidah, tetapi pengakuan di hati. Lepas tu hati kita mesti selalu dibersihkan. Setiap hari mesti dibersihkan dengan istighfar. Nabi sehari tidak kurang 70 kali. Istighfar bukan dengan lidah, tetapi dengan hati. Maksudnya nak bersihkan hati betul. Sebab tempat simpan kita ni. Lepas tu dalam perkataan Arab menyebut al-ilmu fi sudur, laisa fi kutub, laisa fil kutub. Ilmu itu di dalam dada, bukan di dalam kitab. Maksudnya di situ ialah kita nak turunkan ilmu itu masuk dalam dada. Dalam dada tu maksudnya dalam hati kita, mangkuk hati, dia kena bersih. Kalau dalam tu kotor, tu anak-anak kita kadang-kadang ada masalah. Lepas tu para penghafaz Quran, dia tak boleh mengotorkan matanya dengan pandangan-pandangan yang kotor. Tengok perempuan duduk dekat tepi tembok. Dulu zaman si kanak-kanak lah, dulu dekat tembok. Sekarang macam tak ada pun mak tembok. Dulu geng-geng tembok, maghrib-maghrib duduk kat tembok main gitar kan. Dulu kan tuan-tuan ni, cari apa, minah-minah kilang balik kerja piwit-piwit kan. Dulu lah kan. Saya punya siapa, sepupu saya kot. Sepupu saya kahwin pun, dia tengah tunggu bas kot. Ada orang lelaki piwit-piwit kahwin juga, berjodoh juga kan tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tak ada masalah kan tuan-tuan ni. Itu contoh ni, contoh dulu lah tuan-tuan. Sekarang kita tak ada dah minah kilang balik kerja, tak ada. Sebab minah kilang dah tak ada. Banyak cara. Oh, ada kan? Masih tak tahu lah. Kenapa tak ada minah kilang? Sebab yang orang kerja kilang semua bukan orang Malaysia kan. Sekarang ni semua dah warga negara asing. Kita pun letak juga. Macam-macam lah tuan-tuan ni. Baik, itu nak ingatkan pada kita tentang isanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada daya dan upaya kecuali hanyalah dengan pertolongan Allah. Ini kita bicarakan di sini tuan-tuan, dan segi tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala yang berlaku ini atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat ini tuan-tuan, semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama-sama pada hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak sombong dengan apa yang kita ada, dengan harta yang kita ada. Kadang-kadang orang tanya kita sombong. Itulah kau dulu malas tak nak kerja. Tuan-tuan, contoh tuan, kau dulu malas tak nak kerja. Kau tengok macam aku rajin kerja. Sebab tu harta aku banyak. Kufur tuan-tuan. Dia riak dengan harta. Dia lupa bahawa Allah mengizinkan kepada dia untuk dapat apa yang dia ada. Lepas tu kita kongsi tuan-tuan yang jadi macam Qarun, yang sombong dengan harta. Yang jadi macam Haman, yang sombong dengan harta. Lepas tu zikir ini ingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya apa yang kita buat ini tuan-tuan hanyalah semata-mata atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tuan-tuan di sini bila mana kita bicarakan la haula wala, ingatan pada kita ini tak berupaya meninggalkan maksiat, melainkan Allah bantu kita. Lepas tu kita kena tanam dalam diri kita, tak nak buat maksiat. Tak nak, ya Allah izinkan aku tinggalkan maksiat. Ya Allah jangan jerumuskan aku ke dalam kemaksiatan. Kena minta dengan Allah, sebab Allah bantu kita. Kemudian la quwwata illa, itu sebagai satu kekuatan bagi kita atau ingatan bagi kita. Kita ini tidak ada kekuatan apa pun untuk melakukan ibadat, melainkan Allah izinkan untuk kita beribadat. Waktu dengan ibadah yang kita buat ini tuan-tuan, ingatan pada kita, jangan kita rasa seronok sangat. Sebab apa yang kita buat ini sebenarnya Allah Ta'ala izin. Bagi insan yang sentiasa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mereka faham dan sedar bahawa setiap semua perkara ini tuan-tuan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala.
hamba Allah SWT. Kita memuji Allah SWT, kita membesarkan Allah SWT, pengakuan dalam hati kita bahawa Allah Maha Berkuasa, dan pengakuan kita bahawa setiap sesuatu perkara yang berlaku ni tuan-tuan yang kita dapat buat hanya semata-mata atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir ini mengajak kita untuk kita sentiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan dan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan zikir-zikir ini tuan-tuan membantu kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa membetulkan diri kita setiap hari supaya kita sentiasa jadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, insya-Allah. Sampai sini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung lagi pertemuan kita ini. Kalau tak salah jadual kita selepas raya, kita tangguhkan dulu kena dengan bulan Ramadan, dan mungkin bulan Syawal nanti tuan-tuan ada program-program ukhuwah masyarakat dan sebagainya, mungkin kita tangguh juga. Dan mungkin kita akan jumpa nanti selepas hari raya, ataupun jadual-jadual yang Ketua Kuasa fikirkan sesuai untuk dimulakan, saya ikut saja kepada jadual kuasa surau dan sebagainya. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan yang mubarak. Mudah-mudahan kita terus berazam untuk menambahkan amal takwa kita kepada Allah SWT. Berikan saya tuan-tuan, mohon mohon maaf dan segala kekurangan dan kelemahan sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan berkongsi ilmu ini. Sudah tentu diberikan sedikit kekurangan yang tidaklah saya sengajakan, tapi saya hanyalah berkongsi untuk kita bersama berkongsi dengan Allah SWT, untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan saya suka ingatkan diri saya dan kepada tuan-tuan juga untuk kita semua biasa berbuat kebaikan, kerana perkara-perkara baik itu Allah Ta'ala sayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan untuk kita mendapat dengan nikmat-nikmat Allah SWT, insyaAllah. Sampai sini tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita tangguhkan dan kita menjaga hati yang menjadi besar Rasulullah SAW dan para sahabat dan tabi'in, buat diri kita, ibu kita, tuan-tuan ibu kita, mudah-mudahan terus berada dalam nusrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarikat Nahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم لا يمكن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل له معنا ولا شك ولا مفروضا ولا محروما. اللهم اجعلنا شاكرين واجعلنا صابرين واجعلنا أعيننا سنورا وفي أعيننا سترا. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا كما نور الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغ رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya baik dan buruk Allah Taala. Kelemahan kekurangan diri saya, mohon diampuni maaf. Akhiran aku boleh azab. Wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.